Allah. Boleh ke? Boleh. Baru ni awak ada buat live kan dengan ibu awak kan berkenaan dengan orang kata kisah percintaan YB Syed Saddiq itu adik you sendiri. So apa you boleh komen sikit mengenai perkara tu? Saddiq kahwin cepat. Itu je aku boleh cakap. Saya suka tengok adik saya macam gitu. Saya jarang nampak dia happy bila tengok tiba-tiba dia bermesra sampai tahap macam gini. As a brother, it's very satisfying. I love seeing my brother happy. So bila tengok dia macam gini, I'm very supportive. So maksudnya hubungan mereka ni memang hubungan yang betul lah. Sebab yalah macam mana kita tahu sebelum ni kan dia kan ada post yang dengan collaborate dengan satu company ni. Sampai ada yang kata itu gimmick. Jadi macam mana Yusni melihat sejauh manakah kebenaran hubungan mereka ni? Itu I sendiri tak boleh jawab sebab I belum jumpa Bella dan I belum bertanya Saddiq tentang ini. Tapi satu benda adalah pasti, saya kenal adik saya dah lama, jarang nampak dia happy macam gini. Pada permulaannya memang setahu saya dia bekerjasama dengan Prima Valley untuk buat baju raya and all this. Tapi adik saya bukan jenis orang yang akan invest masa dia sebab dia orang yang busy kan kepada sesuatu projek seperti ini unless he really means it. Ikut dia punya, we call it lakonan lah kan, tak nampak macam fake bro. Adik you sendiri ada tak berkongsikan mengenai perkara itu terhadap you ataupun mak you sendiri mengenai Bella lah, anak dia ke ataupun macam mana ke? Tidak, kami belum ada peluang lagi untuk bercakap tentang Bella. Tapi saya pasti Saddiq akan reveal insyaAllah tak lama lagi. Tapi selaku abang sendiri kan pastinya awak lebih mengenali adik awak sendiri, bagaimana karakternya apa semua. Tapi orang katalah kan selalunya kalau dilamun cinta ni dari satu perangai yang lain sedikit dalam dunia dia. So macam you sendiri melihat adik you macam mana? Adakah dia berbeza daripada dulu ataupun senang cakap dilamun cinta? Angau lah ni. Saddiq ni daripada dulu dia memang workaholic. Dia memang terlalu hyper fokus kepada pekerjaan dia. Tetapi bila kita nampak dia berenang nak pergi ke Bella, bila kita nampak dia panjat gunung, semua benda ini bukanlah sesuatu perkara yang saya pernah lihat di adik saya. So this is very new for me. Saya tak pernah nampak dia macam gini. Saya pernah nampak dia berkawan dengan orang lain, tetapi this is very new. Mungkin, you never know, mungkin bro. Mak Yus ni macam mana respon? Sebab kalau melihat dalam live tu alhamdulillah nampak macam okey kan dengan Bella, dengan hubungannya. So macam mana setakat ni? Mama adalah seorang yang sangat supportive pada semua anak-anak dia. Mama nak tengok semua anak-anak dia happy, dan bila kita tengok Saddiq happy, kita pun tumpang happy juga. Tapi ultimately saya rasa Mama pernah jumpa Bella, tapi saya tak tahu, saya rasa jangka masa yang sekejap. Mama pun ada pernah cerita pasal benda itu. Mungkin beri masa untuk Saddiq dengan Bella announce sendiri. Bagi pihak saya dengan Mama, we are okay with her. Tapi Mama dicerita pasal benda ni. Mama cakap Mama jumpa dalam 15 minit macam gitu je, belum jumpa dengan secara betul. Itu sahaja yang saya tahu buat sementara waktu ini. Okey, selaku abang lah kan, macam you sendiri macam mana melihat hubungan mereka? Adakah you merestui hubungan mereka? Saya rasa Bella tu okey. Bella jangan dengar cakap orang Bella. Kalau you dengan Saddiq okey, layan aja. Saya sebagai abang, bila saya tengok adik saya happy, saya support. Dan kalau you tanya saya kalau saya restu ke tak, of course saya nak tengok adik saya happy. So Mama ada cakap apa tak pasal ni? Dia maknanya dia okey lah kalau sekiranya Bella bakal menjadi menantu ni? Saya tak berani jawab bagi pihak Mama. Mama itu Mama